Masa malam terakhir teroka Sungai Muar kan, ada sesuatu yang pelik berlaku. Saya ingat lagi, pada masa tu pukul 4 pagi, kita orang tidur atas bot pada malam tu. Dan apabila saya baru je nak terlelap, saya mendengar ada sesuatu yang sedang menyeritkan badannya dekat bawah bot. Awalnya memang saya ingatkan kayu, tapi dalam duduk berfikir tu kan, bunyi siritan berlawanan arah daripada bunyi yang awal tadi kan. Dalam hati saya fikir masa ni, takkan kayu ni boleh reverse. Dan sebelum kita rasai pengalaman tu kan, kita perlu mengharungi dekat 50 km lagi sebelum kita sampai dekat JT Kunang-Kunang. Assalamualaikum Bisman, kita jumpa lagi Abang Ijan. Masa on the way nak naik ni kan, Muhib ada cerita dekat si yang kalau kita ada rezeki petang ni, kita akan nampak burung enggang bermain dekat JT Kunang-Kunang. Sebab selalunya ada 2 ekor burung enggang yang akan bermain dekat JT Kunang-Kunang pada waktu petang. On the way nak balik geng. Nak balik ni tak banyak now persinggahan. Geng, kita dah sampai kat JT Abang Kamis dekat Lenga, Kampung Lenga geng. Kita berhenti kejap lah, rehat. Ini Abang Kamis kita. Dan dekat Kampung Lenga ni, dialah yang melayankan dengan Muhib. Kita orang sempat lepak dekat warung, berkena teh tarik. Dan ada brother painter kan, datang lepak sekali geng. Terima kasih lah pada semua sebab luangkan masa bersama saya. Dan sebelum kami bongkar daripada JT Abang Kamis ni, saya sempat merasa naik champion perlombaan motorbot Sungai Muar. Ini bot lah geng, nombor 1 daripada Kampung Lenga. JT Lenga, JT Abang Kamis. Hari, ada lagi sehari je nak habis kan. Woohoo. Okey bang, Assalamualaikum. Masa ni saya tengah feeling jadi hantuah, tapi tiba-tiba orang ambil minyak. JT Kunang-Kunang geng, kita akan tunggu kat situ. Alright geng, kita dah sampai JT Kunang-Kunang. Woohoo. Yeah. Jadi pada petang tu memang tak ada labu enggang. Tapi bila si naik je JT kan, kunang-kunang yang menyambut kita geng. Rupa-rupanya kunang-kunang dan kelip-kelip ni adalah 2 binatang yang berbeza geng. Dipendekkan cerita, daripada waktu maghrib tu sampailah ke 12 tengah malam, kami lepak di darat. Dan lepas tu lah baru kami turun tidur di dalam bot. Alright geng, kita rasai pengalaman tidur atas bot macam mana dekat sungai. Sambil tu mancing-mancing udang. Ekor kedua kita akan lepaskan balik. Dia dah besar lagi. Spek biru. Sedapa ni. Baru syok. Ikan apa weh? Ikan gelama. Ikan gelama? Jauh dia lepas kata. Alright geng, kita sambung cerita yang terjadi pada pukul 4 pagi. Tapi sebelum tu, korang kena faham, air Sungai Muar ni kan ada pasang dan surut, sama seperti air laut. Jadi pada pukul 4 pagi tu air pasang. Dan si masa tu tidur di bahagian depan perahu. Jadi masa mamai-mamai nak tidur tu kan, si mendengar ada sesuatu tergesek dekat bahagian bawah perahu ni. Bunyi gesekan tu memang macam kayu geng. Ia keras dan menggesek hingga ke bahagian belakang enjin. Pada masa ni saya fikir kayu agaknya mengikut arus air pasang. Tapi dalam tengah-tengah berfikir tu kan, saya dengar bunyi siritan daripada kawasan belakang bawa ke hadapan. Dalam hati saya masa ni, takkan kejap no air dah surut. Dan kalau kayu sekalipun kan, takkan macam ada kaki pula weh. Boleh pula reverse. Alhamdulillah tak ada apa yang serius terjadi pada malam tu. Jadi kami pun bangun, bersiap berkemas dan naik ke darat untuk bersarapan. Barulah lepas tu kami meneruskan kembali perjalanan ke JT Kampung Tekam, Pogoh Segamat, yang mengambil masa sekitar 2 ke 3 jam geng. Sebenarnya ada 2 kisah misteri yang terjadi sepanjang 10 hari teroka Sungai Muar ni. Dan kalau ada sambutan kan, barulah saya akan ceritakan kisah misteri yang seterusnya. Alright geng, kita jumpa lagi di video seterusnya. Saya gerak dulu, Purple Roger.